Upin, Ipin, sarapan. Wah, nasi lemak. Ayam goreng. Kak, lepas ni nak pergi main kat rumah Isai. Boleh? Boleh. Tapi basuh kasut sekolah dulu. Dah macam babi. Oh, tahulah Kak. Tiap-tiap minggu kita orang basuh. Kan Ipin? Betul. Mana tahu? Ih, kutunya. Patutlah Kak kata macam tu. Babi. Lah. Macam mana boleh jadi kotor macam ni? Tu dia. Kenapa Jangan main nasi tu. Makan. Kat sekolah kena marah. Kat rumah pun kena marah. Ha? Siapa marah cucu Opah? Cakap. Itu besar apa? Dia garang. Terus, kita orang kena denda. Mesti kau berdua ada buat salah kan? Ha-ha. Apa yang cucu Opah dah buat? Tak buat apa-apa pun, Opah. Dia tengok je kita orang. Lepas tu, bila dia tengok je kuku, Ish, kotornya. macam tu lah kita orang kena ketuk. Sakit, Opah. Memang patut pun. Pergi basuh tangan sampai bersih. Lepas tu, basuh kasut. Habislah kita, Ipin. Kalau basuh, tak sempat kering ni. Tak apa. Cikgu Jasmine bukannya garang. Nanti dia cakap macam ni. Lain kali, jangan lupa basuh kasut. Baik, cikgu. Panaslah. Kipaslah laju sikit. Baik. Cerita apa ni? Tukar cerita lain. Bagi sini. Merepek. Tak apa-apa. Tak sonok. Ya, bosan. Apa ni? Ini. Alat kawalan jauh TV lah. Itu pun tak tahu ke? Loya buruk. Kau sibuk apa pasal? Oh. Apa kecoh-kecoh ni? Dua lot. Ini aku pening ni. Kau siapa? Aku menipu. Apa kau merepek ni? Akulah Lot. Alamak. Macam mana ni? Oh, kau menyamar Lot penipu. Saya tulen lah. Betul. Akulah Lot. Penipu. Nak kena Rotan. kau tu yang kena denda. Cermin diri dulu. Aku Lot yang betul. Sudah. Apa kata kita buat ujian, buktikan yang mana satu lot? Tak perlulah. Macam mana nak tahu yang mana satu lot ni? Kita buat ujian. Tengok siapa yang penipu. Aku tak ada masalah. Aku tahu kau siapa. Tolong. Mana? Lot. Tak payahlah bawa ke Rotan. Lawan tuan nampak? Susahlah macam ni. Tak ada beza pun. Aku ada cadangan. Apa je? Apa pula ni? Selamat datang ke rancangan Siapa Lot.